Nampak tak? Sushi siap dengan semua ni. Kita cicah dengan wasabi. Tapi bukan kita nak cerita pasal sushi. Kita nak cerita, you all pernah rasa tak chili oil campur dengan sushi? Tapi dengan syarat chili oil tu kena yang crunchy. You all letak chili oil yang crunchy. Contohnya macam ni. Buang sikit minyak dia. Ni saya tunjuk kat you all. Macam tu. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. So far the best chili oil yang pernah saya rasa yang ni. Dengan crunchy dia. Dia ada dua jenis. Ada yang pedas, ada yang just normal. Macam manja-manja tu. Macam yang ni. Beli sushi kat luar. Nak balik makan di rumah kerana apa? Sedap gila saya dah try makan sushi dengan dengan apa? Dengan chili oil. Memang serius. Ni lagi satu. Tengok ni. Buah wasabi tak buah wasabi sama je. Tengok ni. Oh. Tembok di bawah letak wasabi sikit. Di atas kita letak chili oil. Kalau you nak chili oil ni serta kat beg kuning, you boleh dapatkan di beg kuning. Memang padu serius. Makanlah dengan apa pun. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tak bismillah. Memang killer. Masuk apa pun terus killer. Okay, saya letak di beg kuning sekarang.